Hi, welcome back to my channel di mana tempat yang tak dirancang menjadi konten. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody. So yeah, welcome back to another sessions of Cook with Nia. So untuk video kali ini macam korang boleh tengok, saya akan buat cheese curd. So sebenarnya kenapa saya terinspirasi nak buat cheese curd? Sebenarnya tak ada niat langsung pun, tapi adalah saya punya peminat. Dia ada komen untuk video yang lepas kalau tak silap. Dia kata dia suggest untuk buat tiramisu. So macam good idea lah kan buat tiramisu, sebab saya tak pernah buat tiramisu sebelum ni. So macam saya try lah cari bahan, cari resepi. Lepas tu bila saya cari dia punya bahan-bahan dekat kedai, dekat area kawasan rumah saya ni, saya tak jumpa bahan yang ada. Especially apa orang panggil tu mascarpone, apa benda lah, saya pun tak tahu sebutan dia. Benda tu sangat-sangat susah nak cari dekat kawasan saya. So saya rasa macam saya tak dapat nak buat tiramisu tu. So untuk digantikan dengan tiramisu, saya buat cheese curd. Sebab apa? Sebab resepi dia hampir sama, cuma bezanya cheese curd kita guna cream cheese, meanwhile tiramisu guna mascarpone. Ada jugalah setengah video tiramisu macam video Khairul Aming, dia ada buat cheese curd guna cream cheese juga. Tapi saya rasa macam why not kita try buat yang original recipe macam tu. Tapi itulah, susah nak cari bahan. Yang kedua, kalau ada pun harga dia sangatlah mahal. Jadi saya rasa macam out of my budget. So in the next video lah, kalau saya ada rezeki yang lebih, saya akan try buat tiramisu klasik. So anyway, untuk video kali ini macam saya kata tadi, saya akan buat cheese curd. So jom, tunggu apa lagi, let's go. Okay, mula-mula kita akan buka cheese ni. Cheese saya guna brand Royal Victoria. Sebenarnya saya nak guna brand lain, tapi saya tak jumpa, dan brand ni je yang saya jumpa, jadi saya guna je. Okay, mula-mula saya gunakan 250 gram cheese. By the way, untuk cheese tu korang jangan lupa keluarkan dari peti sejuk supaya dia cair sikit untuk mengelakkan cheese tu berketul-ketul. Lepas tu untuk susu pula, kita guna susu sejat jenama daripada Johan. Saya tak tahu kenapa saya ambil jenama ni, sebab ini je jenama susu yang termurah saya jumpa. Dan kita buka dulu tin dia. Kek kok. Dan untuk susu ni kita guna setengah cawan. Lepas tu kita hancur-hancurkan cheese dengan cucu tu biar dia sebati. Korang boleh guna sendok, korang boleh guna whisk, mana-mana yang korang rasa selesa. Macam yang korang tengok dalam video ni, sebenarnya saya agak kecewa sebab saya tak tahu adakah cheese ni belum cukup cair ataupun cheese ni memang macam ni. Itulah padanya bila guna cheese murah. Walaupun saya dah try lenyek-lenyekkan dia, tapi dia still betul-betul. Tapi tak apalah, yang penting hasil dia menjadi. Okey, lepas kita lenyek-lenyekkan cheese dengan susu sejat tadi, kita tambah juga setengah cawan air susu full cream. Jenama apa terpulang dengan diri korang, tapi sebenarnya saya lebih prefer jenama Dutch Lady. Tapi malangnya saya tak jumpa pun susu Dutch Lady, dan saya cuma jumpa susu daripada Nutrigen. Rasa dia agak kurang sikit daripada Dutch Lady, tapi itu je yang ada, so kita guna je. Lepas tu kita boleh pukulkan adunan ni guna whisk supaya lebih sebati dan kembang. Now kita dah boleh start susun kita punya biskut. Untuk biskut tu saya guna biskut salt cheese. Korang boleh dapatkan biskut ni dekat mana-mana supermarket. Selalunya orang guna biskut Hapseng, tapi saya kurang minat sikit dengan Hapseng. Kalau buat cheese curd, saya memang akan guna biskut salt cheese ni supaya rasa dia lebih berlemak. Sebelum kita susun dia, make sure korang agak-agak dulu. Macam dalam video ni, korang tengok berapa banyak biskut boleh muat dalam bekas. Macam video saya ni, dia boleh muat dalam 6 keping biskut lah. Dan biskut tu nanti kita akan celupkan satu persatu dalam air susu untuk lembutkan dia, supaya biskut tu nanti tak keras. Lepas tu dia punya lapisan senang je. Satu lapisan biskut dan 2 sendok cheese. Lepas tu satu lapisan biskut lagi, 2 sendok cheese. Ulang langkah ni sampai cheese dan biskut tu habis. So kita punya cheese curd ni pun dah siap. So korang boleh simpan dalam peti sejuk selama semalaman.
Dan ini adalah hasil dia bila dia dah sejuk. Dan kita boleh letak, kita cedok, kita punya siskot letak dalam mangkuk dan kita boleh makan. Enjoy!